kita berjalan nak pergi ke Pahang, Taman Negara. So, lah. Taman Negara Pahang. So kita lagi tengok ETA lagi 2 jam setengah dah sampai. Nampak? Nampak situ lah. Okay, kita ada siapa kat belakang ni? Tengok Sarah. Kawan asli ni Spanish. Sarah Kopit. I was not in ada the plan. baby Baby ada. Tika. Okay. Gaya sama. Tiap kali aku rekod mesti itu je gayanya. Kita sekarang dekat DIY Pahang, DIY Bera. Kita nak beli barang sebelum sampai ke Temelloh sebab nanti kat situ tak ada kedai kot. Kan? Nak beli apa, Dek? Nak beli apa, Dek? Ni apa? Itu sapi apa? Waktu busy call. Orang tu busy call. Tak kau dah. Kau dah ngata, nampak pula. Tengah makan je sebelum sampai ke Taman Negara. Sebab nanti kalau lapar semua mengamuk. Kita makan dulu. Makan dulu. Kita makan dekat restoran Tok Gajah. Random pick lah. Kita orang tak plan. So inilah dia minyak. Kita ambil ini tidak ada menawar. Ini ada sambal rambutan. Apa tu? Tempoyak ni. Tempoyak. Ini kacang biasa. Makan-makan. So, kita makan dulu sebelum meneruskan perjalanan. Sebab masing-masing nampak ni dalam masuk zon bahaya. Nak mengamuk. Kita makan dulu. Dah sampai, dah check in. Roommate yang sama. Hotelmate. Bukan sama lagi. So kita orang sampai sana pukul 2 macam tu, 2.50 kita kena berkumpul. Lepas tu terus pergi ke first activity, rapid shooting. Zas. Kita dah nak gerak untuk first activity. Kita sampai dekat JT. Sini. So kita tunggu kita punya guide lah, dia akan bawa kita naik boat. Okay, kita dah masuk dalam boat. Dalam kita mesti lagi betul-betul pakai baju hujan. Kita nak gerak dah. Tak sudah. Kita dah dalam. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat perkampungan orang asli. Sampai-sampai je kami semua dicampurkan dengan grup yang lain untuk kita dengar penerangan dan juga serba sedikit pengenalan tentang kehidupan orang asli atau orang asal di sini. Banyak ilmu yang best dan menarik kita dapat. Lepas tu kita orang juga dapat tengok demo cara mereka buat ubat sumpit, dan kita orang juga sendiri dapat pengalaman menyumpit tu tengoklah. Nanti aku tunjukkan skill masing-masing macam mana kita orang menyumpit. Tak pernah cakap mestilah aku boleh tera. Ya memang kita nak guna untuk kertas pasir sebab dia kita nak bagi lecin macam ni kan. Sebab yang tu dia masih kasar lagi sebab kesan-kesan pisau yang kita potong tadi, bermaknanya dia tak berapa, kalau kita masa kita sumpit tu bermaknanya dia sangkut. Dia tak belan, dia macam jalan. Nak cakap kedai bawah tu lah. Tak nampak. Tak apa, dah tabakar hitam ke kata ikan. Nampak. Tengok. Action. Apa kalau dia tak ada lock belakang ni, dia akan masuk dalam mulut. Okey, ini aku cakap tadi. Sekarang kita orang semua diberi peluang untuk menyumpit. So, jom kita lihat siapa yang kena.
Kau bedain perut dia? Kena Boleh tinggal sini ya. Power lah. Dia gosok tadi. Dia beritahu dah apa tadi. Oh, dah bawa. Dia kena defense lagi tu. Tak ada. So, kita dekat perkampungan orang asli ataupun orang asal. So, kita digunakan untuk berjalan-jalan dekat sini 10-15 minit. Berjalan lah ke mana-mana pun, sekali jangan masuk rumah dia. Masing-masing dah menyumpit tadi. Ni pun kita jalan-jalan kat kawasan ni. Bawa balik sumpit ni. Bahaya lah. Kau boleh sumpit kat rumah. Yui. Kepala kucing. Boleh sumpit orang cik pasal. So kat sini dah ada jual-jual. Aku nak beli. Bawa lah bagi mak kau sedih. Ni ada daun. Tak tahu daun apa. Daun apa ni? Mana lah aku tahu, kau ingat aku tahu. Wah, cantik ni. Beli dah pakainya. So apa? Aktiviti pertama kita? Aktiviti melawat perkampungan orang asli. So sinilah kampungan dia sangat menarik. Dan Atin berjaya supit. Dekat mana kan? Dekat perut. Tapi Atin tak dia makan perut Itu dia. topek. Tapi haus. Kita tak bawa air. So korang kalau datang sini kena bawa air siap-siap. Air. Sebab kat sini boleh beli air tu yang cuma kena guna cash. Tak ada QR, tak ada Senggo. Pers pun tak bawa. Apa sebab nganga. Aduh. Nganga. Disebabkan terlampau haus, sekarang pun belilah air nak bekas ni bekerjasama dengan tim-tim yang lain. Kita dapatlah satu ni RM5. Tapi sangat puas hati. Haus weh. Sebab sangat haus. Ada lagi. Selamanya. Nampak? Memang dalam disik ni juga. Shampoo. Dia dengan shampoo. Dia macam aloe vera gel kan. So dia ambil. Sekarang pun ambil. Tak ada. Sekarang ni kita nak rapid shooting. So tadi sampai kita belum lagi rapid shooting. Terus pergi tengok orang asli. So kita rapid shooting. Stand by semua. Boleh buat video after. Before after. Ibu dah after lagi ni. Yelah, nantilah. So kita nak main air. Dad. Sama fashion jap tengah ikan. Fashion. Dia baju hujan. Sebaik tau baju hujan tak hilang. Dia tinggalkan je rambut. Next activity, rapid shooting. Rapid shooting ni one of the best activity kalau datang dekat Taman Negara ni. Guide ni akan goyangkan boat ni sampai korang kuyup, babe. Seronok. Siap lumba lawan lagi dengan boat sebelah. So, pergi. Let's go.
Okay, dah selesai daripada syuting dan juga tengok perkampungan orang asli. Sekarang ni kita nak balik ke bilik dan rehat, tukar baju, mandi 7.30 dan berkumpul makan-makan. Ya Allah, seronok ni daripada syuting. Gaduh-gaduh. Setuju. Orang ni menggigil. Best. Review? 5 minit. Nak lagi. Dia tak cik belakang. Takut dia. Jadi sekarang ni kita tengah tunggu Sarah dengan Widad siap. So ikutkan pukul 7.30 dah berkumpul untuk makan. Lepas tu kita gerak pergi jungle night trekking. Rasa macam pergi ke motivasi. Ni macam menyerah diri pergi ke motivasi. Saya dia macam agak guys. So mudah. Jimat. So inilah pemandangan sekeliling dekat homestay tempat kita duduk ni. Mungkin kira homestay kot kan. Itulah. Macam ada banyak homestay lain juga sekeliling ni. So sekarang ni nak pergi kedai. Nak tengok kedai buka lagi ke tak. Korang jangan risau, dekat kawasan ni juga terima sikit ada kedai-kedai kat sini. Banyak je kedai-kedai. Sekarang pun dah pukul 7 pun still ada kedai. So kalau nak beli barang keperluan tak ada masalah lah. Lagi mana ni? Makan. Lagi mana ni lagi? Makan-makan tak lah. Kita nak pergi trip shooting. Aku tak boleh lah. Tak tahu. Okay, sekarang ni kita nak pergi makan dekat Tahan Corner. Itu memang disediakan dalam package ni lah. Restaurant on the river. Over the river. On the river. Whatever lah. Okay, tak tahu makan apa. Harapnya sedap lah. Yang penting kenyang. Masa kita pergi jalan-jalan dalam hutan. Sangat cantik. Macam gula-gula kapas. Kalau kita makan dekat sini, Tahan Corner. Banyak je kedai yang lain, tapi mungkin ada agensi ni dekat sini lah. Tu. Makanan dah siap sedia. Sampai-sampai dah ada. Okay, semua masuk. Kita nak pergi berjalan-jalan. Naik walk jungle try. Hari ni besok tu jenis lagi. Pakai kucing. Sikit. Kita dah kenyang. Nak makan. Dah kenyang nak makan. Okay, our next activity is naik jungle walk, di mana kita orang akan dibawa berjalan dan menikmati suasana hutan pada waktu malam. Dan part paling best, kita orang ada observation tower untuk tengok haiwan apa yang kita boleh nampak pada waktu malam. So jom kita nikmati bunyi alam dan suasana malam yang best. Let's go. Mungkin akan ada something dekat observation tower. Haiwan lah, besar gajah ke, rusa ke. Mana? Video tu. Nama apa? Ya ke kita ni? Itu apa? Liang-liang. Liang-liang? Ya. Oh. Kadang. Liang macam ni besar tu. Nampak tu? Semut tu. Oh, besar. Ni betina. Ni jantan. Beza dia saiz, okey. Buntut dia ni, dalam dia ada asid. Kita panggil dia fomate. Asid fomate ni, dia bagus untuk digest system. Asid, so dia mesti masam kan. Ada tak? Ada. Tangkap. Busuk ada? Orang buat lah. Aku nak enjoy je. Okay. Dia ada air mata air yang ada mineral dalam. Okay. So setiap kali haiwan datang sini, dia akan lick
air tu. Sebab air tu contains mineral. And lagi satu, kita orang attract juga haiwan ni pakai tu. Oh tu. Nampak tak? Daging ke Daging ni? tu. Tu garam, Himalayan salt. Okay. So setiap kali dia datang dia akan pergi ke situ lah. Alright. So biasanya haiwan yang datang ke sini mostly herbivore. Tu kita panggil dia rusa samba. Rusa samba ni biggest deer in Malaysia. Samba deer. Kalau contoh dia ni kan, dia ada tanduk. Tapi yelah, yang bertanduk ni biasa betina. Yang jantan. Tapi kadang-kadang jantan pun tak ada tanduk. Sebab lepas dia mengawan, dia dah siap mating proses, dia patahkan. Rezeki kita tunggu sini kan. Jadi memang sosok orang ni. Tak berkumpul ni. Tak sisi saya buat lawak tu kan. Itu baik ada. Kau tak tu ni. Patut rekod ni. Boleh gelap ni. Dia macam tu, try Google dia samba dia. Dia tengah cari makan rumput tu. Dia makan rumput tu. Nampak dia tengok dia ni, kita boleh cakap dia ni pana sebenarnya. Pana, kamu tahu tak pana tu apa? Tak tahu. Pana ni macam kalau contoh kan, Ni betul ke tak betul? betul. Pana ni macam kalau contoh dia dah nampak kita punya lampu kan. Dia tengok. Lepas tu dia pergi dia display lagi buat benda lain. Nochalin lah. Nampak dia nak masuk dalam. Nochalin ke? Dia macam nochalin. Betul. Dia macam tak kisah. Avoidant lah, avoidant. Dia duduk ontok-ontok situ. Ekor je. Compare tangan. Kalau besar je. Ni gigit orang. Tapi selalu yang kalau yang warna-warni sana ada bisa kan. Cantik. Dah. Dia nak acak. Okay, ni kita panggil dia huntsman spider. Rasa-rasa huntsman. Janganlah marah sangat muka. Tanya sambil berkerut. Okay. Ni kita panggil dia huntsman spider. Okay. Yang ni jantan. Kalau betina, bontot dia besar lagi, kepala kecil je. Okay. Kalau yang ni, kepala besar, badan kecil kan, bontot kecil kan. So dia jantan. Tengok, dia duduk pun pokok, dia punya pokok ni, kemo dia sama dengan badan dia kan. Dia ada web, dia ada sarang dia. Tapi yang ni kesan daripada sun bear. Cakaran dia. Nampak ni? Malayan sun bear. Kenapa dia panjat pokok rasa-rasa? Boleh panjat pokok kan? Boleh? Sunbed. Dalam dunia. Okay. Lepas dia punya tinggi 150 cm je. Ni tahu. Ting. 150 cm je. 151. Kalau contoh, dia ni harmless. Kalau dia ada baby, kalau dia tengah mengawan, kalau dia injured, dia agresif. Ini kita panggil dia ASEAN Forest Scorpion ataupun Black Forest Scorpion. Besar ni. Dia biggest scorpion in the world. In the whole world, kita ada 2000 species scorpion yang ada venom 25 je. Dia ni kalau ranking dalam dunia, dia nombor 5. Dapat? Ambil lampu saya. Okay, saya tunjuk kejap je tau. Tengok warna real dia. 3, 4. Nampak? Kalau kita pakai flashlight, warna dia hitam. Tapi dia punya keburukan dia, scorpion ni akan masuk dalam rumah, takkan keluar dah. Sebab dia ingat hari dah siang. Sebab dia ni nocturnal, dia aktif waktu malam je. Okay, so dia punya colour hijau tu sebab ada chemical layer dekat luar body dia tu. Kita panggil dia hairline layer. Okay, hairline layer ni untuk colour tu lah. Lepas tu scorpion ni juga dia boleh duduk dalam air 48 hours. 2 hari lah. Ya ke? Yelah 48 2 hari. Okay, so macam saya cakap tadi, ni position dia hunting. So saya just tarik dia pakai hunting je. Sebab dia sensitive vibration. Kita dah selesai naik jungle walk.
Seronok. Kita dapat tengok rusa, dapat tengok scorpion yang terbesar. Apa nama dia? Asian apa tu? Apa meh? Tak ingat tapi yang 5 terbesar di dunia. And kita dapat tengok samba spider. Sambal spider. Samba spider. Samba dia. Huntsman spider. Alah pula, maaf lah orang Pilar. Tiba. So sekarang kita nak balik rehat, tipu je. Nak bagi borak dulu. So esok pagi-pagi nak standby stamina, kita nak pergi jungle trekking. Yes. Hobin. Bye. Besok. Good morning. Hari ni kita nak pergi hiking. Hiking lah, bukanlah jaga trekking. Biar lambat. Dia dah 7:30. Nak makan. Dah. Dekat Datuk ni. Okay. So kita menuju ke sarapan. Sang corner. Lambat hari ni. Kita janji dengan Encik Hazim tu janji Melayu. Hari ni janji Jepun. Dia janji Melayu. Tak apalah. Tapi yang penting 8:30 kita try punch lah ya. So let's go. Jangan trekking. Mesti pergi kosong. Sarapan kita orang banyak dia. Ada mihun, ada nasi goreng, ada kodok, ada ujung pun ada bakar. Oh my god. Macam buffet. Kita orang lambat. Kopi. So kita dah sarapan, dah kenyang. Dan nak menuju ke JT untuk melintas ke pergi ke Taman Negara. Kita nak jungle trekking. Tidak ada hiking sangat kot, tapi 25 km naik, 25 km turun lah. So 5 km macam tu. Saatnya kita terus kuat, gagah dan bernafas. Kalau weh nak ambil gambar apa sekian ni. Saya tunggu bot tak sampai, driver bot sampai lagi. Kita ambil gambar. Sana kita nak buat permit. Lepas buat permit, kita naik atas. Ada? Okay. Permit ni sebab kita nak masuk Taman Negara. Berapa ringgit tak tahu lah, sebab termasuk dalam package kita punya. Daun ni untuk kita guna untuk luka kalau dalam hutan. Oh. Tuang je. Tuang lagi. Dah. So, kita campur air buat sini je. Sabun. Sabun ni. Oh. Dalam daun ni dia ada antiseptik untuk luka. Dia akan keringkan luka. So biasa guna untuk gigit pacat, untuk kalau contoh terkena duri ke. Ini lah. Ni. Ni. Lepas tu ni, dia punya dalam ni kan berair kan. Tapi ni orang dah potong lama ni. Okey. Kalau contoh kena sengat, tak salah lebah ke, penyengat ke. Lepas tu apa ni? Kena patuk ular ke kan. Benda ni boleh tolong korang untuk buang bisa tu. Okey. Potong. Lepas tu contohlah kena kat sini. Potong daun tu ni, letak sini. Okey. Dahan besar-besar ni. Ataupun kita pakai batu besar ni. Radius dia boleh pergi 1, 2, 3 km boleh. Sebabnya dalam hutan kan sunyi. Lepas tu gemur tu dia akan hantar jauh. Okey. Kuatnya. Oh, realize. Oh. Tu pun boleh. Tapi satu minimum pembesaran dia 12 cm sehari. Maksimum 1 meter sehari. So dia ni family rumput. Ni biggest grass in the world. Okay, dia senang ditumbuh tapi senang nak mati. Kalau contoh kita nak buang, kalau kita potong-potong, dia akan tumbuh balik. Kalau rumah yang banyak nyamuk, bagus tanam pokok ni. Apa ni bergerak bawah daun tu? Warna putih ke? Cuba lah. Dia bergerak ni. Skin kan? Apa tu? Apa tu bunga? Itu kan. Macam Sebenang. penemuan baru. Boleh letak nama kita ni. Boleh kot? Pilah Agustus. Macam yang pergi. Tapi dia punya tu sama je. Yang cikgu kita untuk lipas tu ni yang buatan. Oh. Macam ni. Ni buatan tunggal nama dia. Boleh.
yang latex ni. Sebab tu kalau tengok tu putih-putih tu yang terkeluar side belah sini tu kan, yang putih-putih tu semua latex. Ada bahagian-bahagian dia sebab nampak setelah tu Apa? No, dia kalau dia dah mengganti ni, kulit dia tak kuat sangat. Okey, sebab tu dia mudah pecah. Lepas tu dia akan keluarkan benda ni. Okay, kita baru 500 pertama mendaki tangga. Subhanallah. Banyak pada ni. Berzikir. Ni punya function, kita punya laju. panjang naik tangga tu. Ni, pandang sikit. Review. Ni pandangan 500 pertama lah. Kita dah sampai dekat Bukit Terisik. 1 km 2.5 km atas puncak. Lepas tu kaki aku pun cramp. Saya tekan tolak. Dah lah. Muka aku. Nampak sangat lama tak ni stamina. Tadi aku tak tahu kan salah langkah. Okey sikit. Hati-hati kat sana. Ini dia kita ambil gambar nak kat sini. Dekat sini lagi cantik. Kita dekat atas ni kita boleh ambil gambar. Ada signboard Bukit Terisik. Nanti Gaji akan tunggu kita dalam masa berapa minit. Ikut kita lah. Ambil gambar situ. Kita berak. Mixed feeling. Sini. So dari situ. Kita nak ambil gambar kat bawah tu. Mesti dia ada tempat duduk. Yes. Kita dah turun. Macam kita turun ni dah 500 meter. Cepat je kita turun. Ni kita sampai sini 500 kan? Atas ni 500. Sebab tangga. Betul. Tangga sangat memenatkan. Tangga is hell. Tangga is hell. Jadi tak jumpa tangga lagi tu. Tapi turun okey lagi. Naik ah. So sekarang kita tengah tunggu rider kita orang, dia lepak ya, buka ya dengan Sokok ya. member dia. So ni kita tunggu jap. Turun. Aku nampak. Mana ni tak ada gitu. Cepat gitu ni. Belum lagi. This is me while hiking. Okay, kita dah check out. Sekarang ni last meal kita orang untuk lunch. Alhamdulillah. Semua dah mandi. Dah wangi. Alhamdulillah selamat naik, selamat turun. Alhamdulillah. Dia macam kejadian tadi. Dia dimudahkan. And untuk yang Ranger Sazim tadi, thank you. Best. Jumpa lagi dekat PD. Nanti kita gosip kalau datang PD. Ada PD. Kita pergi PD, kau bye. Last meal kita sedapnya nasi sirap. 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 Itu korang nak pesan ni nak. Sakit. Sumpah sama. Dengan mata tidak makan. Alhamdulillah selesai makan pun dah. So kita nak ambil balik semula villa. Semoga sampai. So review untuk Taman Negara macam mana, Dad? Boleh datang lagi, nanti cari kat nama Arif. Azim. Siapa Arif? Best. Bye. Jumpa lagi dalam video Atin next. 1, 2, 3. Duduk tunjuk yang badan dia besar. Badan dia kecil. Macam nak intimidate orang kan? Tak ada dia ni kan.